perkongsian berkenaan eSwiss. Okey, jawatan halus kita telah beralih daripada eSwiss version 1 kepada eSwiss version 2. Dan tuan-tuan boleh masuk ke web eSwiss version 2 seperti URL yang ditunjukkan. Ini bezanya, kalau dulu yang eSwiss 1 dia tak ada V2 ni. Yang untuk version 2 dia ada V2. Alright. Dan dia punya interface macam ni. Sekarang kita dah balik kepada version 2 macam ni. Okey. Kepada pengguna eSwiss version 1, tuan-tuan boleh migrate daripada version 1 kepada version 2 dengan menggunakan login daripada version 1 dan juga DOE file number untuk premise tuan-tuan. Untuk proses migrate daripada version 1 kepada version 2 kepada existing user, ya, existing user, yang ni boleh jawab yes. Kemudian keluar 3 perkara ni. Yang ini username, password semua adalah daripada login eSwiss version 1 dahulu. Dan DOE file number pula, tuan-tuan boleh dapatkan. Kalau tak pasti dan tak ada yang DOE file number ni, boleh rujuk kepada pegawai Jabatan Sekitar negeri masing-masing untuk dapatkan DOE file number. Baik, kita mulakan proses migrate version 1. Kemudian untuk DOE file number ni, kalau nak tahu yang baru, setiap DOE file number tu akan bermula dengan JAS.jhq. Yang kalau JHQ ni di Johor lah. Untuk state lain saya tak berapa pasti dia punya apa kat depan ni, dan itu boleh rujuk balik pada pegawai DOE negeri masing-masing. Kemudian dah masuk, tekan submit. Okey, tengok kat sini, record found. Maksudnya anda adalah pengguna eSwiss version 1 dan sistem dah kena pasti ada rekod eSwiss version 1 dahulu. Tuan-tuan boleh mula untuk melengkapkan profile verification yang diminta macam ni. Okey, nama company, DOE file number, username yang dahulu. Okey, untuk eSwiss version 2, tuan-tuan akan login menggunakan email. Macam ni dia cakap, dia akan gunakan email, bukan lagi guna username. Kalau tengok kat sini pun, sistem dah minta email untuk login dengan password. Password ni still password daripada eSwiss version 1 dahulu. Okay, masukkan email lah. Tik. Masukkan PIC name. PIC name ialah computer person di premise yang akan handle account eSwiss ni. Phone number, PIC position, rate dan submit. Okey, information successfully sync. Maksudnya tuan-tuan dah berjaya untuk migrate daripada version 1 kepada version 2. Seterusnya login semula. Try login akaun tuan-tuan. Password, login. Okey, ini adalah paparan eSwiss version 2 milik tuan-tuan. Boleh tengok-tengok dulu. Premise,
Ni untuk tengok info premise, general information. Kat sini tak boleh edit sebab ini adalah by system dengan DOE. User information boleh edit kalau ada komputer person yang baru lah, yang menggantikan komputer person yang lama. Okay. Notification macam biasa wajib buat. Inventory, waste characteristic, consignment note, special management. Tak semualah yang ada special management ni. Import export. Import export memerlukan permit import export daripada ibu pejabat Jabatan Alam Sekitar bahagian bahan berbahaya. Bagi pengguna baru sistem eSwiss ni, tuan-tuan boleh mendaftar di sistem eSwiss dengan menggunakan DOE file number premise tuan-tuan. Pada bahagian profile verification, cuma pilih no dan pilih register. Pastikan tuan memilih premise with DOE number dan masukkan DOE file number milik premise tuan-tuan. Seterusnya tekan search. Sistem akan memaparkan info berkenaan premise tuan-tuan. Bahagian ni tak boleh ditukar kerana adalah berdasarkan data dalam database DOE. Pilih create account, masukkan email. Email ni akan digunakan untuk login ke dalam sistem eSwiss version 2. Untuk version 2, sistem akan menggunakan email dan bukan lagi username. Masukkan email. Masukkan password. Password mesti ada paling kurang 8 characters yang mengandungi huruf dan juga nombor. Okay, pilih confirm, kemudian register. Setelah berjaya mendaftar, login ke dalam akaun tuan-tuan dahulu. Ini adalah paparan untuk sistem eSwiss version 2. Semak bahagian info. User information kosong. Yang ni perlu diisi oleh computer person yang akan handle akaun eSwiss ni. So bahagian edit information, masukkan nama penuh, email yang tadi, nombor telefon, position dan save. Kemudian selepas melengkapkan user information tadi, perkara pertama yang perlu dibuat ialah notification. Seterusnya waste characteristic dan total waste generator. Ketiga-tiga perkara ni penting kerana tanpa tiga perkara ni tuan-tuan takkan boleh buat inventory dan seterusnya consignment note. Pendaftaran untuk premise without DOE file number hanya tertakluk kepada jenis-jenis premise seperti berikut: government agency,
import export yang tak ada schedule waste, EIA project, batching plant, workshop. Yang ni kalau penghasilan schedule waste dia kurang daripada 3 metric ton sebulan. 3 metric ton ialah 3000 kg. Yang ni workshop boleh pakai premise without the IFAN number lah. Waste transporter untuk special management dengan waste receiver untuk special management. Banking dan EIA project. Yang ni kebiasaannya projek yang fast track, yang tak ada EIA tapi projek construction. Management, hotel, local authorities dengan educational institution. Biasa kebiasaan educational institution ni biasanya untuk sekolah, college. Yang ni diorang ada macam ada lab. Yang ni diorang boleh pakai untuk register. Okay, kita pilih dulu. Try. Premise type, saya ambil workshop. Ok, pilih company location, isikanlah details kat mana kedudukan bengkel tuan-tuan. Yang ni untuk lokasi dia kena pilih berdasarkan sistem. Mencari alamat. Cari alamat tepat. Lokasi premis tuan-tuan. Pilih lokasi dan tekan set location. Tetapkan lokasi dah tutup. Ok, automatik dia akan masukkan dia punya koordinat lah, longitude dengan latitude. Premis postcode, negeri, daerah, company details. Yang ni nombor pendaftaran company, nombor PBT, nombor telefon, nombor fax semua. Person in charge detail ni adalah computer person, orang yang akan handle account eSwiss ni. Masukkan nama, nombor telefon, position, tadi kita pilih workshop, cari aktiviti yang berkaitan dengan workshop. MIC division, tengok kita yang mana satu, retail, repair. Ok, pilih yang repair. Maintenance, tengoklah mana yang berkaitan ya. Dah isi lengkap. Yang ini kalau tuan-tuan ada ROB dokumen boleh upload, tapi tengok juga dia punya format. Ini format PDF, JPEG, JPG ataupun PNG, sama macam dengan PBT dokumen. Ini penting. Account details, masukkan email. Email ni akan digunakan untuk login ke dalam akaun eSwiss.
Seterusnya masukkan email. Email ni akan digunakan untuk login ke dalam akaun eSwiss. Masukkan password. Tik confirm dan register company. Okey. Ini adalah paparan untuk akaun eSwiss premise. Premise info. Dan ada user information. Seterusnya premise perlu buat notification, waste characteristic dan total waste generator. Ini yang paling penting, yang tiga ni. Seterusnya baru buat inventory dan last sekali consignment note. Untuk pemandu lori yang akan membawa shadow waste, perlulah menggunakan aplikasi yang dibangunkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Pemandu boleh install aplikasi eSwiss untuk pemandu. Ini boleh install dalam handphone. Seterusnya, sebelum boleh menggunakan aplikasi ini, pemandu kena sign up dulu. Pilih sign up, masukkan nombor IC pemandu. Dan submit. Sistem akan detect maklumat pemandu berdasarkan database Jabatan Alam Sekitar. Pemandu hanya perlu memasukkan email, masukkan password. Pastikan password paling minimum ada 8 karakter, ada huruf besar, satu huruf kecil dan satu nombor. Dia jangan masukkan yang special characters tu, yang macam underscore, alias, titik. Sistem hanya boleh kesan huruf, nombor sahaja. Kita masukkan. Terregister. Please log in to the system. Untuk username, gunakan IC tadi. Dan password. Login. Okey. Ini adalah paparan pemandu.